Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muaz dari Kod Wartawan TV PSS SMK Kem Tendak. Pada hari ini sedang berlangsungnya majlis peluncuran Minggu Bahasa dan juga Nilam. Mari kita sama-sama saksikan. My number is Ain Umairah. Majlis diteruskan lagi dengan simbolik perasangan tertentu. Sudah bacaan madani dia. Kembali bersama saya. Sekarang saya bersama pelajar yang bernama Ibah. Boleh saya tanya beberapa soalan? Apakah perasaan anda pada hari ini? Saya rasa gembira sebab saya dapat memenangi tokoh Nilam. Okey. Yang kedua, apa yang awak boleh buat sebagai murid untuk tips mendapatkan kebacaan dalam AINS? Okey, tips saya yang pertama adalah kalau korang nak buat tu, korang cuba buat pada waktu lapang. Lepas tu waktu hari persekolahan, korang cuba buat 15 tu paling sikit. Kalau waktu cuti tu, cubalah buat 30 buku. Tu je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami daripada kru wartawan TV PSS Sekolah SMK Kem Tendak. Sekarang saya bersama Cikgu Umar untuk menjawab beberapa soalan daripada kami. Boleh tak cikgu? Boleh. Okey, soalan yang pertama, apakah pandangan cikgu tentang program ini? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk program ini, pandangan cikgu amat baik sekali. Di mana program ini merupakan program bidang bahasa, Nilam, AINS dan kerjasama unit co-curriculum. Dalam program ini terdapat pelbagai aktiviti yang dirancang. Diharapkan murid dapat menyertainya. Okey, terima kasih untuk jawapan cikgu sebentar tadi. Soalan yang kedua, apakah yang cikgu ingin nasihatkan kepada murid-murid berdasarkan program ini? Nasihat cikgu untuk program ini, murid hendaklah cakna dan peka akan apa sahaja aktiviti. Diharapkan murid hendaklah menyertai supaya murid dapat melahirkan bakat yang terpendam pada diri murid-murid sendiri yang ada. Secara tak langsung, aktiviti yang kita rancang seperti kuis ke, sajak, puisi ke, dapat mencongkel bakat murid-murid yang sedia ada. Secara tak langsung, insya-Allah nanti apabila saja ada program luar yang dijalankan oleh sama ada peringkat daerah atau kebangsaan, insya-Allah pihak sekolah akan menunjukkan murid-murid yang berbakat bagi meningkatkan nama sekolah SMK Kem Tendak. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Itu saja daripada kami, daripada kru wartawan TV PSS Sekolah SMK Kem Tendak. Sekian, terima kasih.